kacik tak makan ke tu? Yang kita nak kacik boleh makan. Tu nombor 4. Nombor 5, kita kena ingat stapler yang bawah tu dia ada acuan. Bila kita kacik saja, dia ada tempat yang dia nak jadi bengkok tu. Maksudnya kalau tak ada benda tu, apa akan jadi? Pengacik bawah tu ada, tapi acuan tu tak ada. Apa jadi? Dia tak akan jadi bengkok. Bila tak jadi bengkok, kita kacik kertas tu, dia jadi besi macam ni. Betul? Apa bahaya bila jadi besi macam ni? Bila Quran yang kita bila Quran yang kita ajar tidak dibengkokkan oleh sunnah, apa jadi? Bila sunnah tak bengkokkan Quran tu, apa jadi? Dia jadi lagu ni. Kita boleh bangga, 100 helai kertas, 1000 helai kertas. Tapi bila macam ni, jalan 2-3 langkah, apa jadi? Pegang kertas,